Sebenarnya apa yang kita nak maklumkan, nama dia tidak ada langsung di dalam perniagaan yang dia jaga ni. Permis perniagaan ini bukan nama beliau. Dia tak ada terlibat. Dan kenapa dia sentiasa mengganggu aktivis-aktivis surplus apabila memberikan kesedaran kepada rakyat. Kita telah diberitahu bahawa ada 5 buah kedai yang memang dijaga oleh mereka ini, dan mereka ini akan standby rakyat tempatan di hadapan kedai ini semua, tuan-tuan. Apabila ada saja terjahan yang dibuat oleh NGO, 5 kedai ini yang menggajikan rakyat tempatan untuk berdiri dan jaga kedai-kedai mereka terus akan mengaku bahawa mereka adalah penjaga yang menguruskan kedai-kedai ini semua. Sedangkan mereka ini adalah Alibaba lesen hanyalah diperkudakan oleh warga-warga asing yang memiliki, yang mengoperasikan perniagaan runcit itu, tuan-tuan. Ini yang sedang berlaku. Inilah pengkhianat-pengkhianat ini sedang mainkan peranan di pusat bandar utara Selayar. Cuba apa tengok. Kita minta lembaga hasil dalam negeri buat semakan kepada SSM itu, tuan-tuan. Sila buat semakan. Datang, ambil nama syarikat yang daftarkan perniagaan, yang kononnya mohon lesen DBKL, buat semakan duit keluar masuk dalam akaun tersebut, tuan-tuan. Kalau lesen yang di Alibaba-kan, mereka hanya sekadar daftarkan lesen saja, aliran duit keluar masuk ini tidak akan masuk ke dalam syarikat tu, tuan-tuan. Tak akan masuk. Aliran tunai ini akan diambil oleh warga-warga asing. Syarikat ini hanyalah sekadar wayang sahaja untuk mereka nak apply lesen daripada DBKL. Dan saya nak bagi tahu, tuan-tuan, bahawa di pusat bandar utara Selayar, DBKL sudah tidak renew ataupun pembaharukan lesen. Tak ada lesen kawasan tu. Lesen baru pun tak ada. Lesen yang nak dibaharukan pun tak ada. Bermakna mereka beroperasi dengan tidak ada lesen. Yang ada, mereka menggunakan alamat di tempat lain dan memohon lesen daripada bandaraya. Lesen itu dibawa ke pusat bandar utara Selayar. Ini yang kita nak minta, bahawa lembaga hasil dalam negeri sila datang, buat semakan, ada tak aliran tunai setiap hari yang masuk di dalam akaun syarikat. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau mana-mana lesen yang di Alibaba-kan, akaun-akaun ini tidak akan langsung beroperasi. Tak akan ada aliran keluar masuk. Semua aliran keluar masuk ini hanyalah melibatkan tunai sahaja. Dan yang akan monopoli kontrol aliran keluar masuk ini adalah warga-warga asing. Cuba bayangkan, di dalam permis yang jaga aliran keluar masuk tunai adalah warga-warga asing. Bagaimana rakyat tempatan ini boleh mengaku yang mereka adalah majikan, yang mereka adalah tauke bagi perniagaan ini, tuan-tuan? Kalau mereka pemilik syarikat, memang kita percaya bahawa rakyat tempatan adalah pemilik SSM, rakyat tempatan adalah pemilik lesen PBT. Ini kita percaya. Tetapi perniagaan itu sendiri bukan rakyat tempatan punya, tuan-tuan. Perniagaan itu adalah dimiliki oleh warga asing. Aliran keluar masuk tunai dikontrol oleh warga asing. Gaji-gaji, beli barang, bayar barang, semua ini dikontrol oleh warga asing. Bagaimana rakyat tempatan ini boleh kata yang mereka punya? Dan kita minta, tuan-tuan, pihak berkuasa tempatan tolong buat siasatan, turun di tempat-tempat perniagaan, buat operasi, clearkan tempat itu, tuan-tuan. Tolong berikan hak kepada rakyat tempatan. Rakyat Malaysia perlu diberikan semula hak-hak perniagaan. Ada di kalangan rakyat tempatan yang berniaga di pusat bandar utara Selayar. Mereka ini ditekan daripada segi perniagaan, ditekan daripada segi pelanggan, ditekan daripada segi tempat parking lot pun mereka ditekan. Sehingga kan mereka rakyat tempatan, peniaga-peniaga tempatan tidak berani angkat suara, berikan teguran. Tak berani, tuan-tuan. Warga-warga asing ini telah monopoli setiap perniagaan yang ada dalam negara kita ini. Sebab itu kita sekarang sedang bangkitkan kesedaran.
berikan kefahaman kepada rakyat Malaysia betapa pentingnya kita melindungi hak rakyat tempatan dalam negara kita ini. Kita jangan berkongsi hak kita dengan pendatang asing tanpa izin. Ini yang cuba kita berikan kesedaran kepada rakyat Malaysia ini, tuan-tuan.